Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaida teringin sangat nak masak sotong steam untuk berbuka nanti. So, jom kita masak. Mula-mula sekali kita satukan kicap cair, sos ikan, air limau. Kita masukkan pula gula palm sugar ataupun gula Thai ni, gula siam. Kalau tak ada, puan-puan boleh pakai gula pasir. Kacau hingga gula dia larut. Dan kita masukkan bawang putih yang telah dicincang, bawang merah yang telah dicincang, hirisan serai, cili padi merah, dan daun ketumbar. Kak Zaida letak sedikit Ajinomoto. Kita taburkan sedikit garam pada sotong ni sebelum kita kukus. Kemudian kita ambil, letakkan separuh dulu daripada bancuhan ni. Kita kukus selama 2 hingga 3 minit. Okey, cantiknya kita punya sotong steam. Okey, selepas 2 minit kita tuangkan ke semua sos ni atas dia. Okey, kita tuangkan sehingga habis sos dia ni. Letakkan sedikit limau nipis di bahagian atas sebagai hiasan. Kita kukus lagi 2 minit. Okay, alhamdulillah dah siap sotong steam kita. So, kita boleh keluarkan daripada kukus. Bismillah. Alhamdulillah siap dah sotong steam Kak Zaida. Okey, ni rupanya. Okey, sotong ni ada telur, ya. Boleh dihidangkan untuk berbuka puasa nanti, juga boleh dihidangkan untuk sahur nanti. Selamat mencuba.